Halo, hari ini saya ingin kongsi betapa pentingnya pemaju. Lagi-lagi jika anda sekarang tengah survey ingin membeli rumah anda. Di belakang sini, siapa tak kenalkan Pavilion Bukit Bintang? Di sini lagi, belakang sini. Sebenarnya mereka tengah membangun satu bangunan luxury kondominium. Tapi topik hari ini kita bukan ingin membincang tentang projek ni. Tengok di sini lagi, belakang sini. Nampak tak? Projek ni sebenarnya dah hampir siap. Percaya ke tidak? Dia sebenarnya tercapai sejak tahun 2022. Siapa pemaju dia? Jom kita pergi dekat lagi. Jika anda tengok papan tanda di sini, pemaju dia adalah Damai City Sdn Bhd, merupakan anak syarikat kepada KSK Land. Siapa kenal KSK Land ni? Jika anda tengok belakang sini, projek ni sebenarnya hampir siap sudah. Sudah cecah 70 tingkat. Persoalan dia, kenapa dia tercapai? Satu sebab saja, sebab isu kewangan atau masalah cash flow. Untuk informasi anda, projek ini bukan setakatnya high-end. Ia merupakan antara yang termahal di Kuala Lumpur, iaitu dari RM3,000 kaki persegi. Jadi, apa akan berlaku sekarang? Pemaju ni terpaksa jual projek ni kepada pemaju-pemaju lain yang ingin sambung projek ni. Jadi, persoalan dia, siapa yang akan menang projek ni? Di sini saya ingin memperingatkan betapa pentingnya pemaju. Kita perlu tahu latar belakang dia dari segi kewangan dan juga pengalaman. Jika anda perlu pertolongan dan juga analisis, sila hubungi saya. Nama saya Ezra, kita jumpa lagi di episod lain. Bye.